Okey, kita teruskan dengan, pelajaran seterusnya iaitu, kita nak berceritakan tentang senapang elektron. Sebenarnya kita nak kaji sifat-sifat sinar katod. Jadi nak kaji sifat-sifat sinar katod, kita kena ada alat lah nak menghasilkan sinar katod. So, alat tersebut kita sebut sebagai senapang elektron, elektron gun. Gun, senapang ada peluru kan. Tapi dalam kes ni peluru dia bukan peluru dia adalah elektron, ataupun sinar katod. So, senapang tu mengeluarkan sinar katod. Okay. So, kita tengok yang alat dia, kalau kita tengok yang ringkas, so kat sini kita ada katod, yang filament tadi kan, filament katod yang kita sambungkan kepada bekalan kuasa sini, 6 volt. Okay. Ini katod, ini filament tadi. Dan kita ada anode. So, anode ni biasanya ada lubang. So, mana kata elektron tu boleh terus bergerak. Dan sebenarnya di hujung ni, kita ada satu tambahan iaitu apa? Screen pendampur. So, katod ni, anode, elektron tadi, bila dah bergerak, takkan dia nak bergerak terus kan? So, dia kena pergi pada satu tempat yang dia boleh berhenti lah. So, kita sebut apa? Elektron tadi akan menghentam screen pendapur ni. Screen pendapur ni pernah tengok kan? Kita ada lampu Kalimantan kat rumah kita ada kan lampu ni. Lampu Kalimantan macam lukis lebih kurang macam ni lah. So dia warna putih kan, yang apa kita nampak dekat kaca tu warna putih, itu adalah pendaflow lah, bahan pendaflow. Maksudnya bila sebenarnya kat situ ada elektron lah, bila dia terkena pada skrin tu akan mengeluarkan cahaya. Okey, cerita dia lah. Okey, apa yang ada kat sini, kita ada alur elektron ni. Sebenarnya tadi kita belajar apa nama dia ialah sinar katod. Ini adalah sinar katod. Teruk tulisan cikgu. Sinar katod. Okey. Right. Tapi tube ni vacuum kita gunakan tube vacuum. So ni anode. So EHT dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu ialah apa tadi? VLT. Okey. Mari kita tengoklah apakah setiap peranan setiap bahagian lah pada senapan elektron. Okey, yang pertama kita ada 6 volt arus selang-alik. Okey, ataupun arus terus pun boleh, AC dengan DC. Tujuan dia adalah apa? Untuk panaskan filament. Tadi kita dah bincang, panaskan filament. Kenapa kita nak panaskan filament? Tujuan dia ialah untuk untuk membebaskan elektron. Okay, so kita nak bebaskan elektron. Kita pertama lah. So, filament tadi bebaskan elektron selepas dipanaskan. So, filament juga bertindak sebagai katod. Kemudian, antara katod dengan anode, kita letakkan voltan lampau tinggi atau VLT. Apa tujuan dia? Untuk hasilkan beza kepayaan tinggi antara katod dan anode untuk pecutkan elektron. Okey, teori sebenarnya. Biar kita ada anode. Okay, apa peranan anode? Anode adalah tujuannya untuk memecutkan elektron ke katod lah. Kan? Dan kita guna perkataan dia pecut sebab kita nak bergerak dengan laju yang tinggi lah, pecut Kemudian kita ada screen pendaflow. Tadi screen pendaflow ni adalah menukarkan tenaga kinetik elektron kepada cahaya. Sebab tadi kita tengok tadi, sinar katod tadi dia bergerak daripada anode di sini, akan bergerak terus pergi ke screen. Jadi bila bergerak, dia ada tenaga yang kita panggil tenaga kinetik. So bila dia hentam screen, tenaga kinetik tu automatik akan bertukar kepada tenaga cahaya dan kita akan nampak cahaya dia lah. Okey, sekejap kita tengoklah macam mana rupa dia kan. Okey, kemudian kita ada tube vacuum. Okey, vacuum. Kenapa nak vacuum? So, kita nak supaya elektron boleh memecut ke anode tanpa berlanggar dengan molekul udara. Kita nak tak ada tak ada halangan lah. Makna tenaga tu tak hilang kan. Semua akan tukar kepada bentuk tenaga cahaya. Okey. So, kita tengok secara dalam gambar ni. Lebih jelas lagi. Nak tengok prinsip kerja. Ini gambar kita ambil daripada buku teks. Okey. Pertama kita ada bekalan kuasa. So, kat mana bekalan kuasa? Bekalan kuasa kat mana? Okey, itulah bekalan kuasa 6 volt. Tujuan dia adalah untuk apa? Untuk memanaskan filament. Okey. Yang kedua kita ada filament tadi. Okey. So, apa tujuan filament? Okey, tujuan filament adalah untuk membebaskan elektron setelah dipanaskan melalui proses apa dia? Pancaran fermion. So, elektron akan dibebaskan kat sini lah.
Kalau kita nak lukislah, ini adalah elektron. Itulah ya. Kemudian kita ada voltan lampau tinggi, VLT tadi, untuk menghasilkan beza keupayaan tinggi antara katod dan anod untuk memucukkan elektron ke anod. Okey, VLT. So kita ada sinilah. Ini nak menghasilkan sinar katod. Kemudian kita ada anod di sini, so anod. Dan kita ada screen pedal flow. Screen pedal biasa dia ada kat ujung sini lah. Screen pedal flow. So tujuannya apa tadi? Menukarkan tenaga kinetik elektron ke tenaga cahaya. Dan kenapa kita ada tube vacuum? Supaya tiada pelanggaran elektron dengan molekul-molekul udara dan tiada pengayonan. Maknanya udara tadi tidak menghasilkan charge lah. Kalau ada proses pengayonan akan ada charge positif, negatif. So akan menjadikan kucar kacir lagi kat dalam tu kan. So that's why kita perlukan tube vacuum. Okay.